Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kali ni Alang nak share berkenaan dengan steam iron Paris Smith. Kalau tengok sini, ini adalah bentuk dia. Dia punya model adalah Paris Smith steam iron model E200 Max. Masalah untuk steam iron ni adalah dia hidup tapi tak panas. Okey, so sekarang ni Alang dah on kan. Dah ada warna merah. Maksudnya indication light dah ada tapi dia tak panas. So kalau tengok sini still maintain 32. Nampak dia tak panas. Okey, so sekarang ni Alang offkan dahulu. Okey, so Alang dah offkan. So Alang akan dismantle steam iron Paris Smith. Okey, jom. Okey, untuk step pertama, kalau tengok dekat sini ada skru. Tapi dia jenis segitiga, Alang tak ada. So Alang menggunakan mata flat untuk buka dia. So buka ni dahulu. Okey, seterusnya sini ada cover, buka cover ni. Okey, cover ni dah terbuka dan ada skru segitiga. Okey, buka skru tersebut. Okey, so sekarang 3 skru dah buka. Seterusnya untuk buka bahagian yang warna hijau ataupun warna biru ni. So cara untuk next step adalah buka yang ni dulu. So ini boleh ompel. Okey. Okey, ada spring dia. Okey, seterusnya sini ada skru. Buka skru tersebut. Okey, untuk next buka yang hitam ni. Yang ni boleh buka ni. Okey, dah buka ni. So sini pun ada satu skru. So buka skru tersebut. Okey, dah. Seterusnya buka dekat sini skru. So untuk buka yang ni. Okey, dan perlu ompel sedikit dekat bahagian depan ni. So dia macam ada, nampak tu, yang pegang dia tu. So perlu ompel sedikit. Okey, so yang ni dah terbuka. So akan ada satu skru lagi, buka skru tersebut. Okey, so sekarang ni dah complete buka skru bahagian depan. So ini boleh cabut, nampak? Senang saja. Okey, so kalau tengok dekat sini ada dua skru sini dan juga satu skru sini. Buka skru tersebut. Okey, so sekarang ni bahagian depan ni dah complete, biarkan dahulu. So kalau ikutkan bahagian belakang ni, bontot dia ni perlu buka. So untuk buka yang ni perlu ompel dekat bahagian tepi sini. So ini adalah kau ompelkan dahulu. Ni tolak saja. Bahagian satu lagi side pun sama. Nampak? Dia dah terbuka dah. Okey. So yang ni boleh goyangkan. Tolak ke atas. Okey, bawa keluar. Okey, seterusnya sini ada dua skru yang segitiga. Ada dua lagi skru Phillips. So buka skru tersebut. Okey, seterusnya akan nampak dua lagi skru yang pegang wire ni. Buka dahulu dua skru tersebut. So sekarang ni dah buka semua skru. So kalau ikutkan dia boleh separate antara yang hitam ni dan juga silver yang ni. Dia boleh separate. Okey, so ambil yang ni. Ambil ni. So yang ni Alang. Nampak tak ni? Okey, try ompel dia sikit. Okey. Okey, dah terbuka. So ini LED dia. So boleh tarik.
Okey, so yang ni jangan ompel lagi. Ini tempat bahagian air. Okey, so kalau tengok sini ada dua lagi skru. Satu, dua, buka dua skru tersebut. Okey, so sekarang ni Alang dah sampai dekat dia punya plate. Alhamdulillah. Okey, so yang ni plate dia. So kalau tengok sini, ni dia punya heater element. Yang ni dia punya macam yang kawal dia punya temperature yang ni. Okey, so yang ni tempat air masuk. So, okey. Alang akan tengok dia punya resistance dekat heater element dia. Okey, ini adalah multimeter Alang. So, pergi ke ohm. Okey. Seterusnya ada dua probe. Hitam dan juga merah. Sentuh dekat dia punya kaki ni. Okey. Berapa dapat? 3.3 mega ohm. Bermaksud dia tak normal. Dia bermasalah. Biasanya kalau dia punya bacaan adalah ohm saja. 20 ohm, 60 ohm. So macam ni dah 40 mega ohm bermaksud solid plate ni bermasalah. Perlu tukar solid plate yang baru. Okey, so itu saja perkongsian daripada Alang cara untuk buka solid plate untuk steam iron Paris Mist. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya Alang Anafiq. Okey, so sekarang ni Alang dah tahu dia punya solid plate ni rosak. Customer pun tak nak proceed. So Alang akan pasangkan semula steam iron yang ni.